Soalan ni menarik sebab dekat konten saya pun ramai yang tanya tau, macam mana saya nak keluar from 9 to 5? Tak ada jalan keluar sebenarnya. The only jalan keluar is kita kena tahu kita nak buat apa selepas tu. So orang tanya saya, bang, saya ada modal RM10,000 hingga RM20,000 untuk saya laburkan dekat bisnes. Bisnes apa yang patut saya buat? So saya tanyalah, apa yang awak terfikir? Oh tak ada bang, abang tolong bagi idea yang betul-betul make profit. Oi, umpama bila kita keluar 9 to 5 ni, keluar daripada alam pekerjaan ni, kita spend RM20,000, oh duit tu bercambah-cambah macam tu. Kebanyakan kemungkinan orang fikir macam tu. Tapi sebenarnya silap. Bila kita mulakan sesuatu bisnes tu, kita tak boleh terus labur modal. Itu je modal yang kita ada, RM20,000, terus labur, buat stall burger, parking kat mana-mana. Lepas 2 minggu tak boleh survive, tak ada customer. End up kita punya cost RM20,000, duit yang kita saving tu burn. Ngos. Nak masuk kerja balik malu. Stall burger tak ada orang nak beli. So apa yang kita boleh buat instead ini strategi.